gambar-gambar. Buat isi bukan nikah. Nikah pula. Masak betul pipinya. Ini yang berat tadi. Nama pelajar aku dah ingat dah nama pelajar aku. Bukan dah. Oh betul lah. Ya aku 600. Aku nak 07. Aku nombor 7. Kod ni Aisyah kan? 265 kan? 2601. Mana? Salah lah aku 626. Oh iya, nama kau dulu baru nama aku. Yelah, kan aku yang buat dulu. Cik kelakar. Ni nak kena tik ke? Bayarlah. Tik je lah, kau tak payah nak cek sangat lah. Kau tahu dah buat semua. Tarikh? Jangan nampak sangat. 2 malam. Aku boleh 23. Surat tawaran ada, permohonan ada, tak menalan. Asal sebab tengah azan weh. Habis tu tengah buat apa tu? Nampak tengah ngaji. Ya tengah ngaji lah. Cuba kau. Surah mana? Oh dia ada buat ni kau. Ni nak pergi mana ni? Boleh sampai sekali? Boleh kita sampai sekali? Tu. Nak gina? Nak gina? Sibuk. Bomoh. Tak, mula kan aku macam, oh sijil kelahiran ibu atau bapa. Aku misal satu orang kan bapak aku ada tadi. Dia kata tak tahu. Bukan Dan. Aku pun macam nak buat satu je tapi Masa kan dia tanya dua-dua ada lagi. Lepas tu cakap sijil kelahiran atau kematian. Tapi kalau kata mak dia seorang hidup, bapak dia meninggal, dia kena sediakan dua-dua sijil lah. Ni ha. Tamat pengajian ni kena ada ya? Oh ni. Oh tak. Ini yang belum menghadiri. Maulid Rasul. Maulid Akbar. Maulid Akbar ni apa? Apa cakap tadi? Mama nak apa? Mama nak apa? Pantang.